tolong dilahirkan dalam keluarga yang betul. Adakah peluang anak muda, contoh macam Alip ni, untuk menjadi pengarah dan penulis filem pada zaman sekarang lebih terbuka? Terbuka, tapi syarat utamanya dilahirkan dalam keluarga yang memang keluarga filem. Seperti kita dapat lihat beberapa contoh, kalau ayah dia pengarah atau penerbit, atau mak dia penulis skrip atau penerbit, dia akan dapat peluang yang cerah. Jadi tips saya untuk anak muda, tolong dilahirkan dalam keluarga yang betul. Sebab itu memudahkan cara orang tu bekerja. Sebab masa dia bermula, contohnya macam Aziz M. Osman, yang saya suka, saya peribadi, filem pertama dia berlakon masa dia masih bayi. Tajuk dia Ibu Ayam. Dan so kalau orang tu dah membesar, so apa lagi Syafiq Yusof dan sebagainya, orang tu memang besar dalam persekitaran itu, dia lebih mudah belajar dan lebih mudah mendapat peluang. Sebab itu memang dunia dia. Ya, sebab tu. So jadi untuk orang yang jauh macam B40 semua, susah lah, bukan tak ada, tapi susah lah untuk masuk ke dalam industri ni. Dalam industri mungkin susah, tapi sekarang ada banyak peluang lain, contohnya TikTok. Saya baru-baru ni tengok sebuah dokumentari di Sabah tentang sekolah di Pulau Omadal, tentang budak-budak yang tak ada dokumen. Dan salah seorang narasumber dalam dokumentari itu, nama dia Bill Quinn, dan dia lelaki, dan dia cita-cita dia nak masuk industri filem, tapi dia tak ada IC, tapi dia ada akaun TikTok dengan 40,000 followers. So ini menunjukkan yang kalau orang tu ada kesungguhan, ada cara. Dan sebenarnya secara ironi, kalau orang tu terkenal di TikTok, rasanya dia akan lebih dikenali kalau orang tu buat filem yang mungkin 1,000 orang aja tengok. Jadi idea yang buat filem tu adalah segala-galanya mungkin adalah ketinggalan zaman. Ada banyak lagi media lain yang sebenarnya orang muda lebih tahu.